Okay, selamat pagi. Saya pun sama. Pagi-pagi bulan puasa ni kan, rasa lemah-lemah nak mulakan kerja. Boleh je try keluarkan sedikit tenaga guys. Okay, kita nak energy, so kita kena willing untuk keluarkan energy dulu. Okay, so pagi ni kita try buat 10 pull up je. 10 je sebelum kita gerak ke pejabat. Alright, jom. Okay, 10 je. Okay, so logikan guys, kita boleh buat push up lantai ke, kita boleh buat squats ke, atau kita nak jerit sekuat hati pagi ni. Okay, so kita keluarkan tenaga. So macam tu Hafiz aktifkan otot dan minda. Kita ready nak go to work guys. Okay, Hafiz nak pergi kerja dulu. Okay, see you guys.